Saya kongsikan tips untuk pesara lindungi wang persaraan. Bagi golongan pesara, persoalan pertama ialah sama ada duit persaraan perlu digunakan semata-mata untuk perbelanjaan atau untuk dilaburkan. Prinsip asas yang perlu difahami ialah pesara tidak mempunyai kelebihan masa dan tenaga seperti golongan muda. Oleh itu, langkah pertama yang penting ialah mengelakkan pelaburan berisiko tinggi seperti saham dan unit trust sekiranya tidak mempunyai ilmu yang mencukupi, kerana risiko kehilangan simpanan adalah besar dan sukar untuk dibina semula. Tidak dinafikan, instrumen seperti ASP, tabung haji dan KWSP menawarkan dividen sekitar 4 ke 5% setahun. Namun, simpanan ini masih dalam bentuk ringgit yang mana nilainya terdedah kepada inflasi, kestabilan ekonomi dan dasar kerajaan. Walaupun angka dividen kelihatan baik, kuasa beli sebenar simpanan boleh menyusut dari tahun ke tahun. Nilai emas terletak pada berat dan ketulenannya, bukan pada janji pulangan. Atas sebab itu, emas tidak akan jatuh ke nilai sifar dan telah terbukti mengekalkan nilainya sejak ribuan tahun lagi. Inilah sebabnya emas sering dianggap sebagai insurans kekayaan. Apabila nilai mata wang jatuh, harga emas cenderung meningkat sekaligus membantu mengekalkan kuasa belinya. Kesimpulannya, bagi pesara, keutamaan ialah melindungi simpanan daripada pelaburan berisiko, mengekalkan nilai kekayaan daripada inflasi dan merancang penggunaan simpanan persaraan supaya ia mencukupi sepanjang tempoh persaraan. Bagi berminat untuk memulakan simpanan emas dalam bentuk emas fizikal bersama Fabigo, top up dan klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.